Nantilah dulu. Alah, kacau betul orang tengah live ni. Sibuk betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda semua. Jika ada di antara anda yang nak ikut saya untuk jalan-jalan ke, mungkin mencari barang ke, secara santai-santai ke apa. Malaysia Pak Yah. La ilaha illallah. Pak Yah sepatu. Pak Yah senario Elia. Apa cerita? Apa buat kat sini? Saja jalan-jalan. Lambat-lambat tengah live tu. Saja jalan-jalan. Hai orang Malaysia. Seorang ke apa? Mana? Seorang lah lebih kurang. Ingat ada syuting sepatu ke apa ke tak ada? Ada. Orang rumah ada tengah berehat. Orang rumah tengah berehat. Oh, datang seorang tahu jalan ke? Tak tahu. Tak tahu jalan? So tak tahu macam mana ni, main redah aje. Itulah redah je lah, apa nak buat kan. Tengoklah apa yang dapat. Okey, tak ada macam ni. Kalau nak ikutkan, saya pun suka buat trik jalan-jalan ni tolong orang. Tapi memandangkan Pak Yah tak tahu jalan, saya ambil kesempatan lah. Lambai. So apa kata kalau saya bawa Pak Yah jalan-jalan, tapi kena bayar lah. Kalau takat kutia kerang apa masalah? Kutia kerang. Okey, tak apa. Jom kalau gitu kita jalan-jalan. Okey, tak apa Pak Yah. Pak Yah tunggu tepi. Saya tengah live ni. Pak Yah jangan sibuk ya. Jangan kecil hati ya. Nanti kita jumpa. Jangan lari ke mana-mana. Nanti kita jumpa lagi. Aduh, Pak Yah pula datang mengejut. Okey, jadi kepada anda, okey, yang berminat untuk mengikut saya punya trip, mini-mini trip lah. Saya tak ada satu bas 5 orang ke 10 orang gitu. Bolehlah insyaAllah. Dan mungkin lepas ni kot kita jadikan Pak Yah sebagai tetamu kot untuk trip kita akan datang. Tak mustahil tu tak? Maknanya kalau korang nak ikut trip ni, aku ajak Pak Yah kan, sama-sama, dan kita bersama dengan Pak Yah. Okey, so suasana pun okey. Cuaca ini bulan 6 bulan 5 kan. Orang kata apa tu, cuaca okey lah, tak perlu pakai jaket kan, tapi tak panas, tak berpeluh. Okey, jadi itu saja. Bila nak jalan ni? Lambat lagi ke? Nantilah dulu. Alah, kacau betul orang tengah live ni. Sibuk betul lah. Saya tunggu. Okey, Pak Yah tunggu. Okey, itu saja. Saya silap kata terkasar bahasa, mohon ampun dan maaf. Okey, kasih share, like, share, komen live saya ni. Okey, tak apa, nanti saya sambung lagi. Ni tak ada ni, tak boleh live sama. Okey, itu saja. Ada hal dengan Pak Yah pula kebetulan. Okey, terima kasih. Bye-bye.